Assalamualaikum, Cik. Salam Cik, boleh saya bantu? Saya bulan depan saya nak mengadakan gotong royong di taman perumahan saya. Okey. So, macam mana saya nak memohon untuk peralatan gotong royong tu? Ya, boleh Cik. Cik boleh buat permohonan melalui kad ida, datang ke pejabat, melalui surat dan juga melalui email. Cik juga boleh membuat permohonan secara online. Permohonan perlulah 3 hari bekerja daripada tarikh program. Jom tengok video ni. Okey, jom kita tengok cara-cara tempahan peralatan gotong royong. Okey, first kali, hampa kenalah masuk laman utama MBSP. Lepas tu pilihlah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, ikut atas citra sekorang. So, lepas tu scroll ke bawah, tekan orang awam. Lepas tu carilah untuk tempahan kemudahan majlis. So, klik dekat situ. So, scroll ke bawah, tekan sistem tempahan gotong royong, tekan permohonan baru. So, tekan OK. Masukkanlah detail-detail bila tarikh permohonan, nama pertubuhan mana daripada agensi mana, alamat, tajuk program tu tajuk apa, tarikh, masa, anggaran peserta berapa orang, tempat program di mana, tempat berkumpul, kawasan mana, rasmian pelancaran oleh siapa. So, korang masuklah detail korang semua tu. Masuk bagi lengkap tau. Jangan tak lengkap je. Lepas tu, so masuklah nombor telefon tu, penting lah. Diorang nak call nanti. Email. So, tekan OK. Permohonan perlulah dibuat 3 hari waktu bekerja sebelum hari program yang akan diadakan nanti. Permohonan korang ni akan disemak dalam masa 24 jam untuk mengetahuilah status korang. Sebarang pertanyaan anda boleh menghantar melalui email perbandaran@mbsp.gov.my ataupun di talian 0454976658. Selamat bergotong royong!